Clearkan kedai-kedai warga-warga Aceh ini yang ada dalam negara kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang-petang. Salam daripada Sungai Petani Kedah kepada semua viewers kita, followers kita. Kita doakan agar anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan, dilapangkan rezeki, agar kita semua sukses selalu, berjaya di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Ni petang ni apa isu yang kita nak bawa petang ini? Okey, dia berkaitan dengan pihak berkuasa tempatan, PBT. Sekarang ini kita bercakap tentang pihak berkuasa tempatan. Apabila pihak berkuasa tempatan, mereka ini di bawah kerajaan tempatan. Sebab negara kita ada 3 kerajaan, kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan. PBT ini berada di bawah bidang kuasa kerajaan tempatan. Dan apa yang saya nak bagi tahu sekarang ini yang menjadi masalah dan isunya, masalah dan juga isu di sini, apabila peniaga-peniaga kita ini sewa tapak-tapak perniagaan di bawah PBT, di bawah Majlis Bandaraya, Majlis Perbandaran dan Majlis Daerah. Mereka ini sewa dengan kadar subsidi kerajaan kepada rakyat. Dan apa yang berlaku sekarang ini, apabila pihak berkuasa tempatan ini serahkan hak milik pegangan mereka daripada PBT, nescaya harga-harga tapak-tapak perniagaan ini akan dinaikkan. Sebab apa? Sebab apabila diuruskan oleh PBT, ia diuruskan oleh kerajaan dan konsep kerajaan ini adalah untuk membantu rakyat. Dan apabila mereka telah serahkan kepada perbadanan, perbadanan ini adalah intercorporated dan mereka ini akan melihat kepada komersial, kepada keuntungan, dan mereka akan pajakkan kepada syarikat. Apabila syarikat ini telah pajakkan, telah mendapat pegangan, telah dapat pajakkan daripada perbadanan satu-satu tapak perniagaan ini, dan mereka ini akan sewakan semula kepada peniaga-peniaga dengan harga yang tinggi mengikut harga pasaran. Ini yang sedang berlaku dalam negara kita apabila sewa-sewa dinaikkan. Sewa-sewa ini dinaikkan daripada peniaga sewa kepada bandaraya, dan kemudian ini peniaga terpaksa sewa daripada syarikat yang memajak daripada perbadanan. Ini sewa-sewa ini akan naik. Apabila berlaku kenaikan sewa ini, ia akan mendatangkan kesusahan ataupun mendatangkan satu bebanan kepada peniaga. Sebagai contoh, ini yang kita lihat di tempat-tempat pelancongan utama ini, tuan-tuan. Cuba perhatikan, kadar sewa daripada RM34 boleh dinaikkan sehingga RM1,500 kepada tapak perniagaan 10 kali 10. Ini dinaikkan daripada RM34, mereka sewa medan-medan selak ini, sewa daripada PBT, dan kemudian ini telah pajakkan kepada perbadanan, dinaikkan sehingga RM1,500. Ini akan membebankan peniaga-peniaga. Dan sekarang ini yang kita lihat bahawa PBT sedang melepaskan hak-hak pengurusan ini kepada perbadanan, dan perbadanan ini akan pajakkan tapak-tapak perniagaan ini kepada syarikat, dan syarikat ini perlu keluarkan satu memo untuk menghantam, clearkan kedai-kedai pendatang haram ini dalam negara kita. Clearkan kedai-kedai warga-warga Aceh ini yang ada dalam negara kita. Buat apa berikan kepada mereka kemudahan, biarkan mereka terus berniaga dalam negara kita, tidak mendatangkan sebarang faedah kepada rakyat Malaysia. Pergi ambil tindakan di kedai-kedai Aceh ini. Sebagai rakyat, apa pergi viralkan video, ambil video, viralkan di kedai-kedai Aceh ini. Pergi tangkap immigration, tangkap mereka.
letakkan satu KPI dalam masa 3 bulan. Pada bulan 11, 12 dan bulan 1. Letakkan KPI benteras habis-habisan kedai-kedai Aceh dalam negara kita. Di setiap negeri adanya Jabatan Immigration. Tidak ada beza antara pemegang kad pengenalan biru dengan pemegang pasport dalam negara kita. Tidak ada beza. Kita memperjuangkan hak sama rata. Tidak ada beza antara pemegang IC biru dengan pemegang kad UNHCR dalam negara. Tidak ada masalah. Inilah negara kita ini, negara yang kita perlu puji, negara yang kita perlu angkat, dan negara yang kita perlu war-warkan sebagai negara yang cukup bertoleransi kepada semua masyarakat dunia. Pihak berkuasa yang terbaik melayani pemegang kad UNHCR. Apabila mereka berjumpa dengan penguat-penguat kuasa, mereka lebih diraikan sebagai tetamu dalam negara kita daripada rakyat tempatan sendiri.